Menerusi perkongsian seorang individu di laman TikTok miliknya, individu itu ada berkongsi sebuah rakaman video sesi live ketika usahawan Dato' Alif Shukri sedang mengajar dua orang anaknya iaitu Amayan dan Chase, bagaimana mempromosikan beg keluarannya dengan cara yang penuh bersemangat agar para penonton berminat untuk membeli. Namun, dalam keadaan Dato' Alif Shukri sedang serius mengajar cara untuk berniaga mempromosikan beg, secara tiba-tiba anak perempuannya Chase ketawa berdekah sehingga membuatkan Dato' Alif bertanya dengan nada serius. Alasan yang diberikan oleh anaknya juga agak mencuit hati. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi mencuit hati diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Betul tak? Marah bukan tanda benci. Marah tanda? Marah tanda? Marah tanda apa? Sayang. Ni anak kesayangan siapa ni? Apa? Ni anak kesayangan siapa? Apa? Tahu? Apa sayang anak abah? Tapi kena semangat. Tak boleh lem. Kena kuat. Just kena. Kuat. Nah, kita sama-sama kita bekerja cari rezeki tau. Kita kena semangat. Kita kena hebat. Jadi orang yang hebat ni, orang yang kuat ni kena cepat. Dengar apa cakap. Menjadi orang yang hebat, kena cepat. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Tak. Sorry. Ada terbaca komen. Tak boleh ketawa ya. Kalau Baik, macam tu. Sorry, Abah. Tak boleh macam tu tau. Ya, Abah Abah. serius ni. Okey. Tak boleh tau. Baik, Abah. Okey. Menjadi orang yang hebat. Dengar. Dengar, Abah. Dengar apa cakap. Kena cepat. Kena tangkas. Kena rajin. Kena fokus. Kena apa? Kena fokus. Kena cepat. Kena fokus. Kena rajin. Okey. Kalau abah tak sayang, abah tak apalah, biarlah jadi anak orang kaya. Duduk dalam bilik. Betul tak? Apa panggil turun padang. Bukan hari-hari tak kena. Okey, tak apalah. Okey, tak apa, kita berniaga. Yang mana dah bergerak, terima kasih. Yang nak bergerak, terima kasih. Yang kongsi rezeki kita, terima kasih. Okey, kita nak naikkan harga terus. Kita kira, bibit kira 10, bibit pun ada training juga. Tak, bibit pun ada training. Okey, kira 10. Kuat semangat. Okey, Amayan. 10, Kira. 9, Kuat lagi. 7, Lagi. 6, Lagi. 5, 4, 3, Kuat lagi. 1, 1. Kita 1. Okey, bagus. Ceria sikit ya. Abah daripada pagi ni. Abah tak rehat. Okey, korang komen dulu. Komen dulu, kita akan bagi harga promo, harga betul-betul diskaun. Okey, berapa harga yang korang nak? Siapa nak komen nak? Komen nak? Kita bagi masa berapa minit? 3 minit tu. 3 minit saja. Amayan masuk, Amayan. Abah belak. Masuk cepat, Amayan. Semangat sikit, Amayan. Jangan apa aja, Amayan. Mati apa macam ni, bah. 3 minit. Bermula sekarang. Pegang. Lebih pegang. Kita mulakan. Tukar, kita bagi harga menggila. Ni. Berapa yang kena? Okey, semangat sikit. Okey, berdua. Amayan, Abah nak tengok belajar. 1, 2, 3. Okay, korang. So, ini adalah kita punya bag. Cici. Sangat-sangat cantik. So, this definitely has a more like unique design as Korang jangan blok. Okey, ada 2 minit lagi. Here juga. Berapa dapat tengok? Okey, semangat sikit. Semangat lagi semangat. Speak, okay. So, design ni pun sangat-sangat cantik. You can actually adjust the strap over here juga tau korang. When you can adjust the strap, it's either you can just shoulder ataupun korang pun Okey, boleh berapa dapat? boleh sekarang. Tengok apa cakap. Korang duduk berdua. Tengok apa cakap. Okey, kepada anda kat luar sana, anda tengok ya. Ini adalah bag apa nama bag ni? Bag Cici. Bag Cici ni memang cantik, memang mega sangat-sangat. Okey, hari ni papa nak ajar anak papa. Harap korang janganlah terkejut. Bukan apa ya, anak kita ni kan tengok kita bekerja, dia tak nak mengambil tahu betapa susahnya kita buat kerja hari ni. So hari ni kita nak ajar anak papa sikit macam